Assalamualaikum, selamat malam dan salam bahagia. 12 November 2025, Hari Perlawanan Liga Wanita Nasional. Bagi pertemuan yang membabitkan barisan pemain muda dari pasukan Young Tigres mendepani tugasan yang cukup getir pada malam ini, kerana mereka akan menentang pasukan yang cukup berpengalaman dalam saingan liga pada musim ini, iaitu pasukan MBSJFC. Dan itu adalah whistle yang dibunyikan oleh pengadil. Hantaran jauh terus ke atas. Kisha Adelina cuba mendapatkan bola terlebih dahulu. Bijak daripada Syadrina yang terus melakukan percubaan. Oh, bahaya sebenarnya. Dan itu ada kejutan di minit ke-13. Zawani Nisha yang tertewas. Keliru dengan percubaan yang dilakukan. Lantunan itu melemaskan penjaga gol pasukan MBSJ untuk jaringan pertama buat pasukan Young Tigres. Lihat bagaimana situasi sepakan percuma itu terkena benteng. Bola itu keluar dan terus dilakukan percubaan sebenarnya baik daripada pasukan Young Tigres. Ini mungkin kejutan sebenarnya. Pasukan Young Tigres berjaya membuka tirai jaringan mengatasi pasukan MBSJ. Lihat bagaimana respon yang ingin diberikan oleh pasukan MBSJ ke sebelah kanan untuk Adrina. Hantaran yang dilakukan bahaya sebenarnya. Oh, peluang. Pintu gol yang sudah terbuka. Namun tandukan daripada Dian itu sedikit lemah. Ketua pasukan MBSJFC. Sambil pasukan Young Tigres memenuhkan ruang di bawah untuk bertahan. Lihat bagaimana percubaan terus yang dilakukan. Teritori untuk Steffi. Sempurna percubaan itu untuk menyamakan kedudukan di minit ke-34. Baru saja saya katakan, jangan melakukan kesilapan berhampiran kawasan permainan anda, kerana Steffi memiliki sepakan yang cukup baik dengan bidikan yang tepat menewaskan penjaga gol. Di minit ke-34 ini berjaya juga pasukan MBSJ mendapatkan jaringan penyamaan. Menerusi ketua pasukan mereka, hasil sepakan percuma yang cukup baik bagi meletakkan kedudukan satu sama di arena MBSJ pada malam ini. Siti Asnidah, bahaya. Ujian untuk pasukan MBSJ ataupun Young Tigres sebenarnya yang dibolosi oleh percubaan yang dilakukan oleh Siti Asnidah, yang memiliki ruang terbaik dalam kawasan kotak penalti pasukan Young Tigres. Di penghujung masa kecederaan ini, pasukan MBSJFC bangkit dari ketinggalan untuk jaringan kedua daripada pemain tengah Siti Asnidah yang melakukan jaringan kedua untuk pasukan MBSJ sebentar tadi. Siti Asnidah Zamri. Jarang-jarang sekali kita melihat pemain ini melakukan jaringan, dan malam ini beliau sudah pun mencetak nama selaku penjaring gol buat pasukan MBSJ dalam ketika beliau menerima tekanan daripada dua orang pemain. Bijak menggelecek pemain pertahanan pasukan Young Tigres dan terus melepaskan rembatan separuh pinggang saya kira. Lihat bagaimana percubaan yang dilakukan itu. Leret saja, namun begitu sudah cukup untuk menewaskan penjaga gol Putri Aina Husna. Berjaya dikeluarkan atau tidak dengan Balkis melakukan percubaan, dan percubaan itu menutup cerita di separuh masa yang pertama dengan keputusan semasa di arena MBSJ. Pasukan Young Tigres ketinggalan dengan jaringan 2-1. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more.
Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. 45 minit masa dipertaruhkan di separuh masa yang kedua di antara kedua-dua pasukan, dan perlawanan sudah pun dimulakan. Steffi dihantar ke atas bola itu daripada ketua pasukan, sambil pasukan MBSJ sekarang ini dengan Lee Zin Yi hantar ke sebelah kiri. Ada ruang untuk Dian Akila, rembatan kaki kiri leret. Sempurna untuk MBSJ di separuh masa yang kedua. 5 minit masa perlawanan baru saja bermula. Sudah pun ada jaringan yang berjaya dilakukan oleh penyerang sayap kiri bagi pasukan MBSJ ini, Dian Akila, yang mencetak nama selaku penjaring gol ketiga buat pasukan MBSJ FC. Terus mendahului dan mengukuhkan cengkaman mereka bagi perlawanan pada malam ini. Lihat bagaimana Lee Zin Yi yang bijak melihat kedudukan Dian Akila di sebelah kiri, tidak dikawal. Terus melakukan percubaan dalam kotak penalti pasukan lawan. Pemain kaki kiri ini semestinya cukup tajam ketika berada di hadapan pintu gol untuk terus meledak buat pasukan MBSJ pada malam ini. 3-1 kedudukan sudah pun bertambah buat pasukan MBSJ. Adrina, lihat bagaimana Adrina hantar ke tengah, mudah. Jaringan terbaru yang keempat untuk pasukan MBSJ. Corak-corak antaran pendek dan bertukar-tukar arah yang cemerlang ditunjukkan oleh pemain pasukan MBSJ. Berjaya disudahkan dengan jaringan yang keempat. Lihat bagaimana keraian daripada pemain pasukan MBSJ yang meraihkan jaringan keempat itu. Bermula dengan garang di separuh masa yang kedua. Lihat bagaimana gerakan cemerlang yang dilakukan oleh Adrina di sebelah kanan. Hantar ke tengah. Disudahkan dengan tolakan mudah daripada Lee Zin Yi. Menewaskan penjaga gol pasukan Young Tigres. Untuk kedudukan semasa di arena MBSJ, 4-1 buat pasukan MBSJ. Kejar oleh pemain pasukan MBSJ. Berjaya juga merampas bola daripada Lee Zin Yi. Hantar ke atas. Lihat bagaimana larian pantas. Dan jaringan kelima berturut-turut. Tidak sempat untuk mengambil nafas meraihkan kegembiraan. Jaringan yang keempat. Dian Akila sekali lagi menambah jaringan yang kelima. Selang seminit selepas jaringan keempat terhasil daripada Lee Zin Yi sebentar tadi. Tertewas sekali lagi penjaga gol pasukan Young Tigres. Lihat bagaimana larian pantas dari belakang. Mendahului Nur Umaira ataupun Dania Batrisha, pertahanan terakhir di situ. Dan terus melakukan rembatan dari luar kawasan kotak penalti. Berjaya ditepis, namun tepisan itu belum cukup untuk mengelakkan bola itu masuk ke dalam pintu gol pasukan Young Tigres. Mereka terus menyerang sekali lagi di sebelah kanan. Pemain ini melakukan rembatan. Dia Adin, pemain pertahanan kanan pasukan MBSJ, yang turut mencuri perhatian pada malam ini. Dapat juga beliau menyelit nama selaku penjaring gol buat pasukan MBSJ. Bermula daripada Nur Syafiqah yang menyedari ada larian di sebelah kanan. Mara sedikit ke hadapan untuk melakukan satu rembatan. Ada ruang yang ditinggalkan di sebelah kiri penjaga gol pasukan Young Tigres. Untuk jaringan yang ke-6 buat pasukan MBSJ dan 7 secara keseluruhan di arena MBSJ. Lihat bagaimana daripada Siti Asnida untuk Dia Adin. Hantar ke tengah sekali lagi. Berjaya ditepis atau tidak? Terlepas di situ.
Dalam ketika penjaga gol cuba melakukan tepisan dan Dania Batrisya yang berada di belakang cuba melakukan clearance. Namun begitu, ada tandukan yang dilakukan dari belakang oleh pemain ini, Dian Akila. Jaringan demi jaringan terus dicatat di arena MBSJ. Dia Adin antara pemain yang cemerlang pada malam ini. Melakukan crossing ke dalam kawasan kotak penalti. Terlepas daripada penjaga gol pasukan yang Tigres. Untuk terus disambar oleh Dian Akila yang menyedari ada kesilapan kecuaian yang berlaku. 7-1 di arena MBSJ. Dukan dilakukan. Dadaan yang dilakukan oleh Steffi terus melakukan clearance dan sekaligus menamatkan cerita yang cukup cemerlang dan malam yang sempurna buat pasukan MBSJ pada malam ini. Keputusan masa penuh untuk hari perlawanan Liga Wanita Nasional yang terakhir pada bulan ini. Pasukan MBSJ FC berjaya membenam cabaran pasukan yang Tigres dengan kemenangan besar untuk pasukan mereka 7-1. Sekaligus berjaya membawa pulang 3 mata penting bagi terus mengukuhkan kedudukan mereka di tangga kedua. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Bersama saya sekarang ini adalah pemain terbaik perlawanan di antara pasukan yang Tigres dan juga MBSJ FC, dia Adin. Pertama sekali, jarang sekali kita lihat dia skor dan juga dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan pada malam ini. Setelah 90 minit perlawanan 7-1 berjaya menang, apakah perasaan dia mewakili diri sendiri dan juga rakan-rakan pasukan yang lain? First of all, alhamdulillah atas kemenangan tim pada hari ini dan jaringan pertama saya semenjak AWN 2025, dan ini adalah bukan yang pembuka, malah ini adalah pembakar semangat saya dan tim untuk terus maju akan datang. Okey, dia separuh masa yang pertama anda sedikit suram ataupun tenggelam. Separuh masa yang kedua, larian-larian pantas dari sebelah kanan dan melakukan antaran demi antaran dan juga ada satu jaringan. Mungkin boleh ceritakan sedikit, ada arahan yang diberikan oleh jurulatih dalam bilik persalinan ataupun anda baru menemui sentuhan ataupun momentum anda di separuh masa yang kedua? Pada masa pertama saya bermain di left back, tapi coach tukar saya ke right back untuk saya mendapatkan touches ke hadapan. Mungkin di left back saya banyak ke defending. Saya punya positioning more to attacking right back. Okey, yang terakhir, berhadapan dengan pasukan yang Tigres yang rata-rata dibarisi oleh pemain muda seperti yang kita tahu. Apa pesanan untuk adik-adik yang Tigres di masa akan datang untuk lebih maju dan lebih cemerlang di masa akan datang? Pesanan saya untuk adik-adik yang Tigres, perjalanan masih jauh, kamu muda dan panjang lagi masa di hadapan. Jangan give up dan teruskan usaha. Okey, tahniah dia. Terima kasih. Alright.